Macam mana kita nak sihatkan sel saraf kita kalau kita dah berusia, kita rasa macam-macam lah rasa sakit saraf kan kat belakang, kaki, pinggul, ada yang bahu, ada yang tangan. So apa yang kita boleh buat lah. Jadi kalau anda tengok dekat TikTok, saya minta anda support untuk gunakan semua butang belah kiri ni kan, like, share, repost, komen kan. Apa yang nak komen? Komen je sihat sel saraf. Komen sihat sel saraf. So apa yang anda boleh buat, okay, kita ambil lah contoh sebagai baja lah, baja kan. Macam mana pokok lama tapi tak baja. Apa jadi? Bila serang, senang mati. Senang mati. So jadi itulah juga kita punya sel saraf kita. Sel saraf tu kita kena protect, kita kena baja dia. Kalau kita makan nasi lemak, itu baja perut je. Jadi antara baja untuk sel saraf ni, yang pertama ialah B-complex. B-complex dia akan melindungi lapisan luar penebat sel saraf. Dia bantu untuk kita ada perisai. Okey, dan dalam masa yang sama dibantu untuk aliran darah, dibantu untuk kita kurang stres supaya tak tekanan pada urat saraf kita. Yang kedua, kita kena baja dia dengan omega 3 yang ada tinggi EPA dan DHA. EPA dan DHA penting sebab inilah dua jenis omega 3 yang direct berfungsi untuk masalah keradangan saraf. Kita rasa sakit, kita rasa pedih, kita rasa panas kan, kita rasa lenguh, itu tanda keradangan. Simptom keradangan, omega 3 boleh bantu. Yang ketiga ialah kalsium. Kalau ingat sakit saraf mesti guna kalsium sebab kalsium adalah dia untuk bahagian dalam tu. Wayar-wayar dalam saraf tu kan, B-complex bahagian luar. Kalsium ni bahagian dalam tu untuk optimumkan, lancarkan signal. Lancarkan signal. Dan banyak lagi sebenarnya, nanti saya akan share lah lagi dalam video-video yang akan datang. Cuma kalau anda nak tahu, nak dapatkan produk, teknik pengambilan yang betul, nak produk yang high quality untuk sel saraf yang lebih sihat, boleh dapatkan dekat link bio, boleh klik juga description. Dekat bahagian description, sampai tengok kat YouTube, klik kat description, ada link saya.